Melekat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hello, hai, assalamualaikum. Korang sana? Cikgu baru je habis kelas. Oops. Hello, hai Wawa. Cikgu baru habis kelas tau. Sabar sekejap. Korang dah makan? You all dah makan? Ke you all pun baru habis kelas juga? Kalau sama-sama baru habis kelas, ayolah kita bertenang sekejap. Ya Allah. Okay, korang sambil-sambil tu tengah makan. Sambil-sambil tu jemput ya untuk korang share-sharekan dulu live kita. Okay, sharekan dulu live ni dekat kawan-kawan korang. Okay. Alright. Jangan lupa share-share. Siapa-siapa yang masih lemah lagi topik form 5, okay, jemput diorang untuk join live malam ni. Alright. Sorry Ahad kan? Sorry Ahad kan? Kalau sorry Ahad, esok nak keluar. So malam ni kita belajar. Gitu. Okay. Alright. Wawa, kenapa awak minta topik PPB? Bukankah kita dah revise topik PPB beberapa kali? Bukankah kita sudah revise topik PPB beberapa kali? This one is Perlis. Penyata penyesuaian bank. Hai Liz, hai Ita. Okay, siapa-siapa yang kenal, siapa-siapa yang ada anak-anak, ada kenal kawan-kawan yang ambil subject accounts. Okay, so live live malam ni kita nak buat topik account form 5. Okay, so siapa-siapa yang ambil subject accounts yang masih lagi macam lemah-lemah gitu, okay, so boleh sharekan live ni. InsyaAllah semoga diorang dapat something lah untuk malam ni. Okay, semoga diorang dapat something malam ni. Saja sebab kurang dekat buku tunai. Apa yang kurang dekat buku tunai?
Ya, biasa cikgu buat live petang-petang. Biasa cikgu buat live petang. Oh, bukan live mengajar lah. Biasa live mengajar ni malam. Petang-petang biasa cikgu buat live dekat tempat lain. Okay, cikgu buat live dekat tempat lain. So biasa macam, okay guys, petang ni. Tiba-tiba teringat terbawa-bawa pula. Sebab hari ni tak live kat tempat lain tu. So malam ni baru nak live untuk untuk mengajar. Okay, so untuk hari ni, malam ni kita ada kawan kita yang request. Okay, so malam ni kawan kita request topik penyata penyesuaian bank. Okay, so mana soalan tu? Soalan mana Wawa tadi? Awak request Perak 2024 mana tadi? Perak 2024. Salah. Perak 2025. Okay, so soalan Perak 2025. Siapa yang nak buat sama-sama soalan penyata penyesuaian bank? Okay, cikgu rasa kan siapa yang join live cikgu daripada hari tu cikgu rasa dah boleh expert dah topik ni. Dah boleh expert dah topik penyata penyesuaian bank ni. Sekejap lampu cikgu ni macam dekat disco pula. Tu dia sampai mati. Allahu Akbar. Okay. Alright. Okay, so malam ni siapa kat sini yang form 5? Cuba hadirkan diri. Okay, cuba hadirkan diri. Malam ni kita buat topik form 5 Alright. So topik Perak 2025. Kalau ikutkan soalan yang berbentuk macam ni, kalau Selangor keluar tau tahun ni. Siapa kat Selangor ni? Siapa sekolah kat Selangor? Kalau sekolah kat Selangor hari tu keluar kan, lebih kurang macam ni kan. Soalan penyata penyesuaian bank tapi dia bentuk ada buku tunai runcit, betul tak? Okay, ada buku tunai runcit kan. Siapa kat sini Selangor? Hadirkan diri. Okay, so yang ni Perak 2025. Korang boleh pergi dekat Google. Korang search je soalan percubaan prinsip perakaunan Perak 2025. Okay, alright. Okay, so now kita nak pergi dekat bestnya soalan ni Wawa. Ada dah buat belum soalan ni? Panjang benar. Skip lah soalan ni. Panjang sangat. Okay, soalan ni soalan penyata penyesuaian bank. Cuma kali ni kan dia bagi bentuk soalan yang ni terus tahu. Dia tak bagi buku tunai, dia suruh kita prepare buku tunai dulu. Okay, dia dah bagi dah. Okay, dia suruh kita prepare buku tunai satu. Okay, lepas tu dah siap buku tunai, dia suruh kita buat kemaskini buku tunai kat bawah pula satu tau. Okay, lepas tu dah suruh mengemaskini, dia suruh buat penyata penyesuaian bank pula. Okay, kalau dia dah bagi buku tunai tak apa. Tapi kali ni dia bagi yang full. Kejap, ni soalan nombor berapa Patutlah soalan nombor 3. Buat buku tunai dah lah cikgu. Buat buku tunai dah siap dah buku tunai. Okay, laju. Okay, yang ni awak ada isu dekat mana Wah? Yang awak dah prepare Perak tu, dekat mana yang ada problemnya? Nak pindah ke? Nak buat kemaskini ke? Nak buat maklumat tambahan ke? Ataupun penyata penyesuaian bank je? Buat buku tunai je macam ni. Okay, kalau yang keluar macam gini, dia senang je. You kena masukkan mana satu melibatkan duit masuk, mana satu melibatkan duit keluar. Okay, kurang dekat buku tunai. Apa yang kurang dekat buku tunai tu? Kurang faham dekat buku tunai? Okay, siapa-siapa yang nak buat soalan ni, jom kita buat together. Jom kita buat sama-sama ya. Yang ni soalan Perak. Okay, kejap
Cikgu dah tak ada dia punya hard copy. Okay, tak apalah. Cikgu rasa cikgu kena buka kat bawah. Cikgu akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Korang kena bertabah lah ya. Naik, turun, naik, turun. Cikgu nak turun, naik, turun, naik, turun. Macam gitu. Okay, so bismillah. Okay, so jom kita go through dulu soalan ni. Okay, dalam soalan ni. Okay, so Drone Technology Enterprise merupakan sebuah perniagaan yang menjalankan perniagaan menjual pakaian dan aksesori drone. Okay, siapa yang join live tu nak try buat sama-sama, jangan lupa baca doa belajar dulu ya. Perniagaan ini telah mula beroperasi pada 1 Januari 2025. Okay. So ni tempoh dia mula pada 1 Januari. Tapi baki yang dimaklumkan dekat bawah ni adalah pada 1 Jun 2025. So maksudnya catatan pembukaan di sini bukanlah baru nak mula bisnes. Dia adalah meneruskan bisnes. Okay. So, bila meneruskan bisnes, nanti bila you nak masuk dekat dalam buku tunai, you tak boleh tulis dia sebagai modal. Instead of you tulis modal, you akan tulis sebagai baki bibi ya. Sebab dia meneruskan bisnes. Okay, so berikut merupakan urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Jun 2025. Semua dekat dalam ni berlaku dalam bulan Jun 2025. Dia hanya melibatkan duit keluar dan duit masuk, nilai yang besar-besar sahaja. Dia tak ada buku tanda runcit, tak ada nilai kecil-kecil, tak ada. Okey, soalan pertama. Yang ni soalan 3 Jarang-jarang tau keluar soalan PPB dekat soalan soalan wajib tau. Tiba-tiba dia keluar. Cikgu macam wow, impressnya. Mesti banyak markah dia bagi. Okey, so 13 markah. Dia suruh kita sediakan buku tunai 3 ruangan untuk mencatatkan urus niaga yang berlaku bagi bulan berkenaan. Okey, kalau untuk PPB ni kan, biasanya normally kita kan main dengan nombor cek kan. Jadi awak memang kena buka buku tunai berserta dengan nombor cek dia. Okey, jom kita prepare. Okey, siapa yang buat sama-sama tu, okey, korang boleh ambil masa untuk prepare template dulu ya. Okey, yang ni buku tunai 3 laju. Yang ni soalan Perak 2025. 1, 2, 3. Okey. Copy je, senang. Alah. Alhamdulillah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. So, cikgu just letak dia punya ni. Butir. Yang ni kita letak diskaun. Yang ni kita letak tunai. Yang ni soalan Perak ya. Perak 2025. Tunai bank. Okey, korang nampak kan? Tak nampak kecil sangat Okey, diskaun, tunai bank. Lepas tu kat sini pun ada butiran juga. Cuma, okey, alamak cikgu kena kecilkan sikit lah. Sebab cikgu nak letak dia punya nombor cek. Okey. Cikgu kena ke kanan sikit. Kanan sikit. Cikgu tambah lagi 1 kotak. 1 garisan. Okey, yang ni adalah dia punya nombor cek. Okey, nombor cek. Nombor cek. Yang ni ada diskaun. Okey, korang tahu kan yang belah mana satu diskaun diterima, belah mana diskaun diberikan? Korang aware kan macam mana nak tentukan? Ni diskaun apa? Ni diskaun apa? Ada yang tahu tak? Cuba share. Tunai bank. Yang ni buku tunai. Okey, ada yang tahu tak? Kecil-kecil. Okay. Alright. Okay, so now kita nak masukkan detail dia ikut apa yang dia bagi kat atas lah. Okay, tapi sebelum tu kita tulis dulu dia punya nama template. Yang ni adalah buku tunai. Yang ni buku tunai 3 laju tau. So, kalau dalam buku tunai 3 laju ni, bahagian kiri kan tunai bank kan. Tunai bank kiri, tunai bank kanan kan. Okay. Kiri diskaun diterima. Syazwan, macam mana saya pula. Macam mana kita nak tahu dia diskaun diterima ataupun diskaun diberi? Cuba tengok yang ni dulu. Buku tunai, dia cakap pasal tunai dengan bank tau. Tunai dengan bank kategori apa ya dalam batleh? Tunai dengan bank kategori apa? Dia kategori aset.
aset semasa. Bila aset semasa, dekat dalam Bartlett, aset duduk belah mana bang? Aset duduk belah mana? Abang-abang, kakak-kakak, aset duduk bahagian debit. Bermaksud, buku tunai ni plus je on debit side, minus je on credit side. Bermakna, bahagian debit adalah duit masuk. Bermakna, kalau kita dapat duit daripada customer ke daripada supplier? Kalau kita dapat duit daripada customer ke daripada supplier? Kita dapat duit daripada customer. Your customer. You punya pelanggan. Okay. So, kalau kita dapat duit daripada pelanggan. Pelanggan lah bayar hutang kat kita. Okay. So, bila kita dapat duit daripada pelanggan, kita bagi diskaun kepada pelanggan atau kita yang dapat diskaun daripada pelanggan? Okay. Okay. So, dia adalah yang bahagian kiri adalah kita yang bagi diskaun kepada pelanggan. So, yang ni adalah diskaun diberi. Kalau bahagian kanan, D tu apa? D ni is just for debit. Okay. Belanja dengan aset duduk debit. Bahagian kanan ni adalah kredit lah. Sebab cikgu dah highlight debit tu dekat kiri. Debit sentiasa on left side. Dekat bahagian kiri. Bahagian kanan sentiasa kredit. Kredit sentiasa duduk kanan. Kredit takkan boleh duduk debit. Dan takkan boleh duduk kiri. Okay. So, bahagian kanan ni adalah bahagian duit keluar tau. Duit keluar. Tunai company berkurang. Bank company berkurang. Dia akan duduk bahagian kredit. Bermaksud kalau duit keluar, kita bayar duit dekat customer ke kita bayar duit dekat supplier? Okay. Kita bayar duit dekat customer ke kita bayar duit dekat supplier? Kita akan bayar duit dekat supplier. Ataupun dekat pembekal. Alright, so bila kita bayar duit kepada supplier, kita bayar hutang kepada pembekal, kita yang dapat diskaun daripada pembekal ataupun kita yang bagi diskaun kepada pembekal. Kalau faham duit masuk duit keluar ni, kita tahu ni diskaun apa, ni diskaun apa. Okay, so yang ni adalah diskaun diterima. Sebab logik lah, kita bayar hutang, jadi kita lah dapat diskaun. Okay, faham? Alright. Okay, jom. Okay, soalan ni. Alright, thank you, Ci. Betul, dekat pembekal. Okay, yang ni adalah soalan yang kita akan guna malam ni. Kalau korang nak buat sama-sama, boleh je tau. Jemput ya. Korang boleh download soalan Perak 2025. Siapa yang belum buat lagi, jom kita buat sama-sama. Soalan panjang tau. Okay, ni soalan penyata penyesuaian bank. Siapa yang nak buat sama-sama, boleh pergi download dulu. Lepas tu boleh ready buku masing-masing. Kalau laju sangat, bagi tahu. Nanti cikgu slow sikit. Okay, so first kali dia kata baki di buku tunai yang ditunjukkan pada 1 Jun 2025 adalah seperti berikut. So, dia ada dua ya. Dia ada dua. Satu tunai, satu bank. Dan dalam buku tunai tu, dia ada dua ya, tunai dengan bank. So, kita isi je. Mana positif, kita parking je dekat bahagian positif. Okay, so tunai di positif 1,800. Kalau bank, negatif. Kalau negatif 412, dia akan duduk bahagian kredit. Yang ni positif, yang ni negatif. So, kita letak kat sini. Baki bibi. By the way, tulisan cikgu kecil sangat ke? Kalau kecil sangat, korang kena luaskan hati tu. Luaskan hati. Bukan cikgu yang luaskan cikgu punya pen. Okay, so kat sini 1,800. Positif, bank 412. So, kalau negatif, dia akan duduk on credit side. Dia adalah overdraft bank. 412. Tunai dash. Yang ni dash. Okay, yang ni. Okay. Okay, betul. Tak bagi bibi. Alright. Saja nak bagi habis pukul 12.30. Saja je kan. Okay, so yang ni catatan pembukaan dah siap. Okay, dia antara dua ya. Kalau dekat sini, kalau dia kata meneruskan, kita akan tulis dia sebagai baki bibi. Kalau dia memulakan kan, kita nak tulis butiran dia sebagai apa? Ada yang tahu tak? Kalau dia meneruskan, dalam soalan ni kan dia bagi tahu baki. Kalau dia kata perniagaan baru memulakan operasi pada 1 Jun 2025. Agak-agak butiran ni kita nak tulis apa kat sini? Ada yang tahu? Kalau tahu cukup ambil dulu Okay, so jom kita naik atas, kita try buat kat sini. Okay. Ya, betul. Zuan, 1 bintang. Okay. So, jom kita letak. Okay, dia kata berikut merupakan urus niaga, bla bla bla. Okay, Jun 2. Okay, oh, lepas tu. Tak tinggal, tak cukup tempat. Korang tulislah dalam korang punya buku ya. Actually, kena tak tarikh ni. Baru perasan ada tarikh. Okay, perniagaan telah menerima cek bernilai 2,300 daripada Gemi Teknologi untuk menjelaskan bayaran hutang
Hutang. Okey, alamat apa ya? Jawapan dia modal. Jawapan dia modal, Ci. Kalau dia meneruskan bisnes, you kena tulis dia sebagai baki bibi sebab dia datang daripada bulan lepas. Tapi kalau dia baru nak memulakan operasi, baru nak mulakan bisnes, so you akan tulis dia sebagai modal, tak ada baki. Sebab dia baru nak start. Okay, alright, perniagaan telah menerima. Dekat dalam ni dia ada perkataan menerima cek. Menerima. Duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. Okey, kalau duit masuk, dia kata menerima melalui cek. Jadi, dia akan masuk dalam kolom bank sahaja. Okey, masukkan dekat dalam kolom bank. Okey, untuk yang maklumat kat bawah tu, cikgu akan pakai warna purple tau. Okey, 2,300 dia kata menjelaskan hutang. Okey, bila nampak perkataan menjelaskan hutang, agak-agak butiran ni kita nak letak apa? Agak-agak butiran ni kita nak letak apa? Dia ada 2,300 dan juga 200 telah diberikan. Kita letak sini 2,300, kita letak sini 200. Bila kata perniagaan telah menerima cek untuk menjelaskan bayaran hutang, keyword dia adalah mention nama. Ci, tak semestinya ABB lagi ya. Sebab dekat dalam ni kita yang terima duit. Kalau kita terima duit, kita terima daripada customer. Bermaksud game ni adalah kita punya ABT. Our customer. Alright? Okay, so kita just mention nama je. Nak cakap yang bila dia ada mention pasal hutang, dia menjelaskan invoice ke hutang ke, mention nama. So, kena mention lah nama dia. Gamey Technology. Okay. Iya, betul. ABT. Okay, sorry ya kalau tulisan cikgu kecil-kecil. Pandai-pandai lah koma nak hidup. Okay, dah siap. Okay, next. 4 hari bulan. Jualan barang niaga bernilai RM2,550. Jualan barang niaga ya, dilaksanakan melalui transaksi perbankan elektronik. Bila dia cakap melalui transaksi perbankan elektronik ataupun e-banking lah macam tu kan. Kita panggil apa ya? Kan biasa kan kalau kita transfer duit ke apa ke, perasan tak yang dapat resit warna kuning tu kan? Yang itu dia consider sebagai transaksi perbankan elektronik ataupun melalui online banking lah macam tu. Okey, so yang itu dia melibatkan tunai ke melibatkan bank? Jualan barang niaga melalui transaksi perbankan elektronik. Nama pun dia cakap perbankan elektronik. Of course bank. Duit masuk ke duit keluar? Duit masuk ke duit keluar? Jual barang niaga. So, mestilah tentang duit masuk. Kan kita jual. Kalau kita jual, mestilah duit masuk. Sudah akan masuk kat sini lah. Area sini bank. Berapa nilai tadi? 2,550. Okay, kita masuk dulu kat sini. 2,550. Okay, butirannya apa? Butirannya apa? Dia tak ada mention bayar hutang tau. Dia tak ada mention pasal bayar hutang, menjelaskan hutang, tidak. Jadi, kalau tidak ada mention, tak payah mention nama. Ambil je jualan. Betul. Dia tak ada mention nama pun dalam ni awak. Jadi kita letak je nama dia sebagai jualan. Okey, dah siap. Okey, next. Yang ni senang, so kita laju-laju sikit. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, 4 hari bulan, dia kata memasukkan tunai bernilai RM1,500 ke dalam akaun bank. Okey, dekat sini kan ada yang tahu tak? Macam mana nak selesaikan ni? Memasukkan tunai bernilai RM1,500 ke dalam akaun bank. Alright, thank you Wawa. Betul. Okay, siapa yang jawab betul, kita bagi 1 bintang. 1 bintang. Okay, V cakap kontra. Betul. Betul. 1 bintang untuk siapa? Y. Okay, tapi macam mana nak solvekan dia? Nak masuk dekat bahagian mana ya kalau kontra tu? Kontra tu betul. Sebab dia tak ada mention memasukkan tunai peribadi kan. Jadi dia tak ada kaitan pun pasal equity pemilik. Dia memasukkan tunai company ke dalam bank company semula. So, dekat sini siapa yang duit keluar, siapa yang duit masuk? Mana yang keluar duit, mana yang masuk duit? Dua-dua kena letak, betul? Okey, cikgu nak tahu dulu. Kalau dekat bahagian duit keluar, nak keluar daripada mana? Bahagian duit masuk, nak masuk ke mana? Okey, cikgu ulang soalan dia. Memasukkan tunai bernilai RM1,500 ke dalam akaun bank. Siapa yang keluar, siapa yang masuk? Okey, siapa yang keluar, siapa yang masuk?
Okey, debit bank, kredit tunai. Okey, cantik. Kredit butiran bank, kolom tunai. Okey. Yang pertama, kita kena tengok dulu siapa keluar, siapa masuk. Okey, kat sini kata memasukkan tunai ke dalam bank. Okey, duit dalam bank bertambah. Duit daripada tunai berkurang. Pergi dekat tunai, parking dekat bahagian tolak ya. Yang ni bahagian tolak. Pergi dekat tunai. Berapa nilai dia? 1,500. Okey. Pergi dekat duit keluar, parking dekat tunai, letak 1,500. Parking dekat dalam akaun bank, duit masuk kan? Duit masuk. Parking dekat dalam akaun bank, letak 1,500. Gitu. Okay. Yes, betul. Thank you. Okay, jadi butiran dia adalah dia punya pasangan dia. Terbalik-terbalik dia. Yang ni debit, yang tunai tulis bank, yang bank tulis tunai. Macam tu. Okay, so tunai kita tulis bank. Dalam bracket kita tulis K. Dekat yang ni bank kan? Kita letak tunai. Dalam bracket kita tulis K. Okay. Tunai debit, bank kredit. Okay, butiran dia betul. Alright. Okay, sudah settle. Uyo, terror lah. Dia punya butiran dia hati-hati Awak kena tengok dulu dia punya duit tu keluar dari mana, masuk ke mana. Butiran adalah terbalik sahaja. Okay. Alright, 5 hari bulan. Jom tengok. Perniagaan mengeluarkan cek bernombor 420014 bernilai 700 kepada pembekal drone hula. Duit masuk ke duit keluar? Lajulah Y ni. Kredit, betul. Dia mengeluarkan cek. So, dekat bahagian kredit, dia ada keluarkan cek. Nama pun cek. So, dia akan keluar daripada akaun bank. Okey, nilai dia berapa? Nilai dia 700. Ini soalan PPB tau. Jadi check number ni matter. So kita kena bawa dia 420014 letak sini. 420014. Okey, butiran dia apa? Dia bayar apa tu? Ni, pembekal drone hula. Pembekal drone hula. Okay, yes. Duit keluar. Thank you. Okay, settle. Dah siap. Okay, next. 8 hari bulan. Menerima komisen secara tunai. Menerima. Okay, menerima. Kalau ada nama, just letak nama je sebab dia tak ada mention lain. Dia tak ada mention belian ke. Okay. Kat sini dia kata dia mengeluarkan check number kepada pembekal drone hula. Kita assume yang dia sedang membayar hutang. Bila mention bayar hutang, bila dia mention nama pembekal dan kita highlight lah nama pembekal. Okay. Alright, so yang ni kita assume dia sedang membayar hutang. So kita kena tulis nama. Okay, duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. Okay, secara tunai. Hati-hati. 320. Duit masuk. Akaun tunai. 320. Butiran dia apa? Komisen. Salin sahaja. Dia tak ada maklumat lain, tak ada. Okay. 1 bintang. Betul. Dah siap. Okay, 11. Perniagaan DJJ telah membuat bayaran. Betul kan cikgu tulis komisen tadi? Betul. Okay. Perniagaan DJJ telah membuat bayaran sebanyak 4,155 sekali lagi melalui perbankan atas talian. Okay. Duit masuk ke duit keluar? Duit masuk ke duit keluar? Telah membuat bayaran. Okey. Duit masuk ke duit keluar ni? Perniagaan DJJ telah membuat bayaran. Okey. Hati-hati. Kita siapa ya? Kita Drone Technology Enterprise. Adakah drone yang bayar dekat DJJ? Hati-hati. Walaupun dia ada perkataan telah membuat bayaran. Tengok depan ni. Siapa yang buat bayaran kat siapa? Okay, DJJ yang buat bayaran kat kita. So, siapa dia? Pelanggan bayar kita. Betul. So, duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. So, kat sini ada perniagaan DJJ. Okay, so perniagaan DJJ 4155 perbankan atas talian. Okay, 4155. Okay, cantik. Cini pandai lah. Okay, 11 dan. Okay, next. 14. Cek bernombor 422015
Alah, senangnya. Nampak nombor cek dekat sini. Dah tahu dah duit masuk ke duit keluar. Betul tak? Cek bernombor 420015 bernilai 2,210 telah dikeluarkan untuk apa? Untuk bayar bayaran kepada BTech Enterprise dan menerima diskaun sebanyak 120. Nampak nombor cek ni? Alah, dah tahulah. Duit keluar punya. Ni 420015. Berapa nombor dia? Berapa nilai dia? 2,210. Dia bayar guna check number ya. 2,210. Okey, cikgu nak bawah sikit. Nanti susah nak potong-potong nanti. Sekejap, cikgu padam sekejap ya. 420015. 420015. Okey, butiran dia apa? BTech Enterprise. Kita bayar hutang. Alhamdulillah. BTech Enterprise dia ada dapat diskaun kan? Berapa tadi? 120. Okey, cantik. Dah siap 14. Okey, next 17. Sekali lagi. Ada nombor cek kat sini. Alah. Okey, siapa kat sini nampak nombor cek? Alah, dah tahu dah. Membuat pembayaran hutang kepada Najman Trading menggunakan cek 2772. Yes, betul. Duit keluar 2772. Okey, nombor cek 420016. Tak nampak nombor 6 dia. Okey, butiran dia apa ni? Membuat bayaran Najman Trading. So, kita mention Najman lah. Najman Trading. Okey. Alright, siap. Okey, next. Dia kata terima cek daripada Demi Enterprise. Okey, terima cek. Duit masuk ke duit keluar. Terima cek daripada Demi. So, Demi dekat sini lah duit masuk. Okay, so kita mention Demi bayar cek kat kita. So, kita dapat duit cek. Berapa nilai dia? 3,300. Okay, mention Demi Enterprise. Okay, alright. Siap. 24. Betul. Thank you. Masuk-masuk. Okay. Belian barang niaga 1,100 menggunakan check number. Ada 2 check number. Okay, come on. Kita masukkan je. Dia dah ada 2 check number. 420017, 420018. Okay, kita beli barang niaga menggunakan check bla 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 bla. Okay, so kita masuk dekat account bank. 1,100. Butiran dia adalah belian. Dia tak ada mention nama Just tulis je. Just tulis balik je dia punya tu apa. Belian. Okey, belian siap. 30 hari bulan bayar gaji kepada pekerja. Walaupun dia mention nama, kalau untuk pekerja lantaklah kita kena mention perbelanjaan apa. Okey, gaji. So kita masukkan gaji 1,800. Gaji. Dah siap. Okey. Ya, betul. Gaji pekerja. Okey, jom kita kira debit dengan kredit. Mana lagi besar? Okey, now turunkan bawah. Untuk diskaun tak perlu balance kan? Just you bawa ke bawah sahaja. Okey, boleh tak you all tolong kirakan tunai, debit dengan kredit, mana lagi besar? Tunai, debit dengan kredit, mana lagi besar? Okey, so untuk diskaun diberi dan diskaun diterima, cikgu just turun bawah sahaja. Yang ni 200, yang ni 120. Diskaun tak ada masalah. Okey, jom kita kira untuk untuk dia punya tunai. Cikgu tak ada calculator. Cikgu nak buka calculator iPad tapi nanti nampak macam serabut sikit lah. Cikgu kena guna laptop. Okey, debit tunai dia 2120. Thank you, Ci. 2120. So, debit lagi besar lah. Betul tak? Jadi, kalau debit lagi besar, kita carry yang ni sama ya. 2120. Okey, besar. Dekat dalam double line sama. Besar. Tolak kecil. Tolong tolak 1,500. Dapat berapa? Baki dia. Okey, cuba tolak. Dapat berapa balance dia? 600 something tak? 2,000, 1,500, 500. 620 680 620. Thank you.
620 tu apa? 620 tu dikira sebagai apa? Baki HB. Okay. So, tolong cari untuk bank kiri dengan kanan. Mana lagi besar? Thank you. Betul. Baki HB. Carry forward. So, dia akan jadi baki BB. Kali ni untuk tunai, dia dekat debit 620. Okay. Alright. Boleh tolong kirikan bank tak? Cuba tengok kiri dengan kanan. Mana lagi besar? Okay. Cikgu rasa kiri kot sebab sini ada 4,000. 4,000, 3,000. Yang ni ada 2,000 je. Okay. Tolong kira. Belah kiri berapakah totalnya? 2,300, 2,550, 1,500, 4,155, 3,300. Okay. Berapakah? Allah. 2,300. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Boleh bantu share? 13805. Yang lain dapat sama tak kiraan dengan Ci punya jawapan? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita tepuk Ci sampai ramai-ramai. 13805. 13805 besar, letak dalam double line, dua-dua side, besar, tolak yang kecil. Tolak. Okey, betul yang ni? Cikgu berharap pada awak ni. Kita orang berharap dengan awak ni. Okey, cuba kira. Besar, tolak kecil. Tolak. Dapat sama tak? Cuba kira. Betul. Dah baki HB dia 4851. 4851. Okey, cantik. Carry forward. 4851. Okey, dah lama start ke? Wawa, tadi awak masuk pukul berapa? Pukul awal masuk, itu kita start. Okey, dah siap. Okey, dah dapatlah 13 markah. Alhamdulillah. Power lah. Okey. So, dapatlah 13 markah. Okey, dah settle lah ya, Baki. Wawa, awak dah settle kat sini kan? Okey, lama Wawa tunggu. Okey, jom. Soalan seterusnya, dia suruh buka penyata bank. Kali ni, dia suruh kemas kini. Okey, kemas kini dulu, kemudian baru jadikan penyata penyesuaian bank. Okey, hari tu kan cikgu ada share dengan korang. Siapa yang join live hari tu awal-awal kan. Cikgu actually topik PPB ni banyak kali cikgu repeat tau. Banyak kali cikgu repeat. Okey, ingat lagi tak cikgu ada share dengan korang pasal Tarchi? Okey, ingat lagi tak cikgu ada share dengan korang pasal Tarchi? Tarchi ni tak ada dalam textbook ya. Tak ada dalam textbook. Siapa yang join live ni rezeki awak lah dapat belajar. Okey, ingat tak Tarchi? Siapa take note pasal Tarchi dulu? Okey, Tarchi ni dia special, dia khas untuk PPB tau. So, every time you buat soalan PPB, penyata penyesuaian bank. Okey, hari tu cikgu ada bagi challenge. Cikgu ada bagi challenge tau. Siapa berjaya buat? Wawa dapat berjaya buat tak soalan PPB 15 minit? Dapat beat tak 15 minit? Kalau dapat beat 15 minit, memang power. Memang padu. Okay. Kalau dapat beat 15 minit memang power lah. Alright. Okay, jom kita apply Tarchi. So, every time bila nak buat penyata penyesuaian bank, terus prepare template. Tak payah tunggu nanti. Okay. So, nak prepare template. Okay, jom kita prepare dekat bahagian bawah. Okay. 4811. Yang ni 4851. Yang mana satu ni? Okay, cepat. 4811 ke 4851? Okay, jom kita kira sama-sama. 13805 ni dapat sama tak, Wawa? Ya, awak lambat 1/2 jam. Pergi pumping. 13805, cikgu minuskan dengan 412. Cikgu minus 700. Cikgu minus dengan 2210. Cikgu minus 2772. Cikgu minus 1100. Cikgu minus 1800. Yes, kita dapat 4811. Cik, mana Cik? Nak kena rotan ni.
Mana Cik ni? Nak kena rotan ni. Pergi pumping. Okay, kita ubah. Alah, sikit je, tak apa. Okay, thank you Wawa. Cikgu pun tak kira. Okay, jom kita letak. Pasal nanti Cik cakap, alah tak nak kira lah apa ni. Nanti cikgu nak rotan. Okay, 4811. Cikgu tukar kat bawah ni 4811 juga ya. Alright, dah malam. Faham. Okay, biasa waktu Cik tidur biasa pukul 10. Sekarang dah drag ke 11 dah. Kita kena faham lah Okay. Alright, okay, so jom kita nak prepare tarchi. Tapi sebelum tu, jom kita nak prepare T dulu. T stands for template. Jom kita prepare template. Okay, untuk soalan ni dia minta dua ya. Yang pertama dia suruh kemas kini dulu. Kemudian dia suruh sediakan penyata penyesuaian bank. Okay, jom kita prepare buku tunai dulu. Biasa template ni sekejap je, ambil masa. Okay, so yang ni buku tunai dikemas kini. Ada yang buat sama-sama ke? Ada tak yang buat sama-sama? Buku tunai dikemas kini. Lepas tu bawah kita prepare PPB. PPB kali ni PPB kita prepare tak sepanjang tanpa kemas kini lah. Pendek sikit lah. Sebab maklumat mostly kita dah masuk dekat dalam buku tunai. Okay, so RM. Salin balik je atas tadi tu. Penyata penyesuaian bank pada yang ni tengok soalan. Okay, yang ni tengok soalan. Kat atas ni ada. Okay, yang ni mengemas kini buku tunai. So maksudnya kena buat buku tunai dikemas kini. Tapi dalam ni hanya berkaitan bank sahaja. Bear in mind bank sahaja. Okay, yang ni 8 markah tau. Okay. Lepas tu penyata penyesuaian bank pada 30 Jun 2025 4 markah. Yang tu dekat bawah ni. Pada 30 Jun 2025. Okay, so kita start dengan apa dengan PPB ni? Kita terus tebuk dekat dalam dia sebab cikgu nak jimat masa sikit. So cikgu terus letak dia punya butiran dalam dia dengan butiran kat luar. Okay, cepat. Paling atas sekali kita letak apa? Ni selalu buat live pukul 10.30 ke? Plus minus lah. 10.30 pukul 11. Kalau cikgu habis kelas awal pukul 10, cikgu buat 10.30. Kalau cikgu habis pukul 10.30, 10.45, pukul 11 cikgu buat. Okay. Ada update apa-apa tak? Maksud update apa-apa? Cikgu guna yang GoodNote 6. Ada yang paling latest lagi ke? Cikgu beli yang 6 punya. Cikgu rasa 6 tu dah latest tapi tak tahu dia. Hari-hari ke Miss? Tidak hari-hari. Biasa cikgu buat hari-hari tu 2 minggu sebelum SPM saja cikgu akan buat hari-hari. Tapi as for now awal lagi kan? Awal lagi. Cikgu buat Jumaat Sabtu Ahad saja. Jumaat Sabtu Ahad saja. Hari-hari biasa tak dan lah nak sampai rumah. Cikgu balik rumah dah pukul 10.45 dah. Lambat. Okay. Apa nama student tanya juga tak dapat awal-awal lagi ke? Tak buat awal-awal lagi ke? Idok wak? Idok. Goodness baru update ballpen tu dah kecil tak suka. Alamak, kita tak tahulah. Nak kena tengok ni. Setakat ni cikgu guna masih okey lagi. Masih boleh lagi. Janganlah dia ambil yang pelik-pelik. Dia tak tanya dengan customer dulu ke? Dia tak tanya feedback customer dulu ke sebelum tukar ni? Awal lagi sekelip mata je tahu esok. Okay, jom. Penyata penyesuaian bank bermula dengan apa paling awal dulu. Kita akan tulis ni dulu. Baki ni di buku tunai. Okay, kalau yang ni dia adalah yang dikemas kini punya tau. Dia bukan yang lama punya. Yang dikemas kini punya. Alright, cikgu dah try back ke soalan syarikat trial Pahang? Ya Allah, hari ni penuh dek. Penuh dek kita punya masa penuh dek. Mungkin hari Isnin esok kot. Hari Isnin esok Studio Form 5. Nanti cikgu buat hari Isnin, okay? Tak sabar-sabar. Sabar-sabar, bawa bertenang. Okay, lepas tu dia plus C. Okay, yang ni cikgu nak pakai warna merah. Cikgu nak tunjuk dia punya perbezaan dia. Plus C minus D. Okay, bagi tahu tu apa, minus D tu apa. Okay, cepat. Plus C tu apa, minus D tu apa.
Wawa, nanti cikgu try buat soalan syarikat tu. Okey, berapa minit awak buat soalan syarikat tu? Cikgu nak beat masa awak. Aduh. Sabar je lah. Okey, cepat. Plus C ni apa? Minus D dia apa? Cikgu terus tulis kat bawah ya. Bagi di penyata bank. Tut. Okey, cepat. Plus C tu apa? Minus D tu apa? Okey, check. Okey, cikgu tulis. Check belum dikemukakan. Betul. Jangan salah ya. Tiba-tiba check belum dikreditkan. Deposit belum dikemukakan. Jangan salah. Ada yang nak kena hempuk ni nanti. Check belum dikemukakan. Dengan deposit belum dikreditkan. 25 minit juga le. Okey. Nanti cikgu try buat. Cikgu try student cikgu yang buat. Okay, cikgu suruh cikgu try student cikgu yang buat. Cikgu cakap dengan dia, awak kena beat 25 minit. Kalau tak boleh beat, okay, Wawa menang. Okay, deposit. Okay, cikgu kalau kita tak letak plus dengan minus tak apa ke? Kalau ikut template, kalau dalam textbook, ikut template, ikut skema dalam SPM, ada plus minus. Jadi nak selamat letak je lah plus minus. Kenapa awak tak nak letak ya? Cuba bagi cikgu 5 jawapan munasabah. Kenapa? Okay, so first kali template done. Okay, jom kita pergi dekat additional information. Okay. Bank recon. Kalau kerja Afiq, kita pakai bank recon. Dulu masa cikgu SPM, susah benar nak faham PPB. Dah kerja, bank recon je nak faham betul. Dah kerja memang senang. Nampak macam lagi senang. Okay, untuk A adalah additional information. So, untuk additional information ni, kita akan tengok yang kat sini lah. Okay, tengok yang dekat atas ni. Okay, jom kita baca sama-sama. Bismillah. Okay, maklumat tambahan yang pertama. Cek bernombor 422420016 tersilap catat di dalam buku tunai. Siapa yang salah biasanya dalam situasi ni? Siapa yang salah? Kita nak cari kesalahan orang. Okay, 420016 tersilap catat dalam buku tunai. Terang-terang dia cakap. Buku tunai salah. Okay, ni buku tunai. Jom kita cari 420016. Tadi cikgu dah buat kat atas. Jom kita try compare. 420016 kat sini. Patut tak cikgu garis? Boleh lah ya. 420016 dengan 2772. Ni dengan ni sekali. Ni dengan ni. 420016 2772 tahu nilai dia. Sekarang ni cikgu nak korang perhatikan nombor dia. Dalam buku tunai 2772. Dalam penyata bank 2727. Buku tunai dengan penyata bank, siapa yang betul? Buku tunai dengan penyata bank, siapa betul? Buku tunai, cikgu salin balik supaya senang nampak. 2772. Penyata bank 2727. Okey, ni cikgu summarizekan. Penyata bank dengan buku tunai, siapa betul? Penyata bank betul. Betul. 1 bintang. Okey, sekarang tengok buku kita. 2772. Buku kita lebih catat atau kurang catat? Buku kita lebih catat atau kurang catat? Okey. Siapa yang lemah lagi dekat PPB ni, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Okey, tengok betul-betul. Yang ni buku kita tau. Buku kita kena compare dengan penyata bank. So, buku kita lebih catat atau kurang catat? Lebih catat berapa? Dina tak ada lah Wawa hari ni. Kena pindah rumah dia pula. Dia tak ada. So, kena pindah rumah Ayi lah kot. Dina tak ada. Okey, lebih catat. Kalau lebih catat, duduk sama-sama atau pindah rumah jiran?
Ingat lagi tak lagu hari tu cikgu share? Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. So sekarang dah lebih kan? Kalau lebih, pindah rumah jiran. Tudut. Pindah. Okay, so kalau pindah, kalau yang ni kan, bila dia kata suruh dikemas kini, untuk additional information, semua pindah dekat dalam buku tunai. So, pindah kat sini lah, 45. Pindah on debit side. Pergi dekat kita punya buku tunai, masukkan dekat debit side. 45. Butiran dia apa? Kesilapan buku tunai. Pindah rumah Ika. Tak boleh, tak boleh. Pintu tutup. Pagar rosak, pagar rosak. Kesilapan buku tunai. Okay. So yang ni kita masukkan dulu baki dia. Tadi kita tertinggal pula baki dia. Okay, so baki BB dia tadi kita salin balik lah. Tadi berapa? Ni 4811. Ingat ya, kita ambil yang bank sahaja. Sebab penyata penyesuaian bank kan is bank. Berapa tadi? 4811. Okey, maklumat nombor 1 dah selesai. Kalau dah selesai, kita akan potonglah 2727 ni dah settle. Cikgu potong. Dekat atas pun cikgu nak potong. Tapi kan, kalau dalam exam korang, korang tik je tepi dia tu. Tak payahlah potong dia punya ni. Sebab nanti macam mengganggu pemeriksa nak check jawapan. So, tik je dekat tepi dia tu. Tandanya, okey dah masuk. Dah ijaz dah. Macam tu. Pakai pensel pun boleh. Okey, lepas tu maklumat nombor 2. Okey, jom kita baca sama-sama maklumat nombor 2. Okey. Alright, cek bertarikh 22 Jun 2025 telah dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Okey, kalau rujuk penyuruh bayar ni macam mana? Rujuk penyuruh bayar. Biasa kan nampak perkataan tu kan, dipulangkan, okey, tanda rujuk penyuruh bayar ataupun baki tidak mencukupi. Betul. CTL, cek tak laku. Okey, jom kita cari tarikh 22 Jun tadi. Okey, kalau 22 Jun, tarikh yang 22 Jun ni, jangan tengok dalam penyata bank. Tengok dekat dalam buku tunai. Tapi masalahnya buku tunai ni cikgu tak letak tarikh je kan. Apalah cikgu Akin ni. Berapa tadi? 22 Jun. Okey, 22 Jun kat sini. Demi Enterprise 3,300. Okay, naik ni mana? Okey, Demi. Okey, ni Demi ni 3,300. Bila terjadinya cek tak laku, bermaksud duit tu masuk tak dekat dalam bank? Cuba tengok, ada tak 3,300 dalam ni? Ada tak 3,300 dekat bahagian duit masuk ni? Tak ada lah. Sebab apa? Sebab kita bawa cek tu pergi dekat bank kan. Tahu-tahu bank return balik. Bank cakap, duit dalam orang yang bayar ni, dalam Demi ni dia tak ada duit lah. Kita pula kena scam. Okay, so tak ada duit. So macam mana kita nak pastikan duit 3,300 ni hilang? Kita nak hilangkan dia. Kita nak buang dia daripada buku akaun kita. Sebab bank tak dapat pun duit 3,300 tu. Kita nak hilangkan 3,300 ni. Bagaimana caranya? Pindah rumah sebelah. Pindah rumah jiran. Betul. Kena buang negeri. Kena buang dia. Dia tak boleh duduk sini diam-diam, buat macam tak ada apa-apa, buat macam tak kisah. Tak boleh. Kalau dia duduk dekat sini, kita assume yang kita dapat duit daripada Demi ni. Tapi sebenarnya dia tipu kita. Dia scam kita. Minta maaf cakap. Okay, so dia scam kita. So dia keluar, kita paksa keluarkanlah 3,300 tu. Kita kena pindah rumah sebelah. So, dua-dua maklumat ni perlu di-adjust dalam buku tunai sahaja. Pindah sebelah. Masuk sini, 3,300. Check tak laku. Okay, ada student cakap, boleh tak kalau kita nak tulis nama? Boleh, cuma cikgu cadang, depan dia tulis dulu cek tak laku. Belakang-belakang nak tulis nama Demi Enterprise, boleh, tak ada masalah. Ikut tekak kau lah. Okay, alright. Okay, recall. Okay, so ni maklumat tambahan dah siap. Dah siap. Okay, R. Siapa tahu R? 15 tahun, maksudnya kita sebaya. Tiba. Okay. Alright. Okay, so R. What is R? Siapa R? Siapakah R? R ni adalah remove check bulan lepas.
Okay, so remove check bulan lepas ni, R ni adalah part yang paling ramai student suka tinggal. Sangat suka tinggal. Kenapa cikgu masukkan dekat dalam tarci? Asalnya nak letak taci je. Asalnya nak letak taci je, biar pendek kan. Tiba-tiba macam, R ni tak boleh tinggal lah. Budak selalu lupa lah. Masa cikgu masukkan lah. Okay, jadilah tarci. Maaf cakap tiba-tiba jadi nama panjang pula kan. Okay, jadilah remove check bulan lepas. So, kita kena pergi dekat back pula. Bukan beg kuning. Dekat sini lah. Dekat dalam buku tunai. Okay. Lepas tu dekat dalam nombor check ni. Cuba tengok check number yang paling atas. Okay. Dah tiba ada raju. Boleh. Ikut sekawat lah. Okay, boleh. Okay, paling atas sekali adalah 420014 tau. 14 tau. Okay. So, 420014 ni paling atas untuk yang ni bulan Jun. Kalau ada check number yang sebelum 14, you kena buang. Okay, you kena buang. So, jom kita tengok dalam ni. Ada tak check number yang sebelum 14? Ada tak yang sebelum 14? Nampak tak? Nampak tak? Check number sebelum 420014. Okay, ada satu sahaja. 420011. Buang siap-siap. Lantak engkau mele. Duduk je dalam ni diam-diam. Tak payah pergi mana-mana. Tak payah record kat mana-mana. Okay, biar dia duduk dalam tu. Cikgu, buku beg kuning ke? Tak ada. Tersasul. Tak ada. Dalam tu tak ada buku cikgu. Tak payah beli. Cikgu testing je. Cikgu testing tadi. Cikgu baru tahu yang rupanya boleh letak beg kuning rupanya. Cikgu tak pernah try. Abaikan. Okay, so untuk yang satu-satu ni kita boleh abaikan. Okay, dah siap R. Sekejap je kan raju ni kan? Okay, dah siap. Okay, lepas tu C. Okay, C ni stands for compare. Bab compare cikgu tahu. Ini part paling korang suka. Betul tak? Betul tak? Okay. Korang boleh compare yang bahagian debit dengan kredit. Kredit dengan debit. Yang ni bahagian kredit. Compare dengan debit. Okay. Kalau yang bahagian debit. Compare dengan kredit. Okay. Ni cikgu tahu. Ni part paling korang favourite. Part favourite korang. Okay, mana yang sama kena potong, mana yang tak sama kita kena bulatkan lah. Plus, minus. Tapi sini tetap debit, sini tetap debit. Sini tetap kredit, sini tetap kredit. Debit kredit tak berubah ya abang kakak? Okay. Alright, jom kita tengok sama-sama. Cikgu naik turun tau. Kalau korang pening, lantak lah. Lantak lah. Pening pun. Ingat, compare bank saja. Nampak tinggal 10%. Memang kena habis awal lah ni. Sorry lah. Kena habis awal lah Boleh lah tinggal 10%. Okay ni. Cikgu nak compare. Kita tengok 2300, 2550. Ada tak? 2300 ada. 2550 ada. Okay, cikgu potong. 1500, 410. 1500 ada, 410 tak ada. Okay, ni tadi dah settle Ni check tak laku. Dah settle, dah boleh move on. Yang ni tak ada. Bulat. Kalau dalam exam, you nak bulat, boleh je. Tapi kalau nak, nak padam-padam ke apa ke, pakai pensel je. Yang ni ada. Yang ni tak ada, kita bulat. Okay. Okay, lepas tu yang bahagian kanan. Ingat bank sahaja. Bank sahaja. Okay, 412 tak payah. Baki-baki tak mau. Lantak dia. Okay, 700 tu apa? 700 ada tak 700? Okay, 700 dah ada. 700 dah ada, okay. Lepas tu 2210, 1100. 2210, 1100. Okay, 2210 ni tak ada. Okay, ni kena bulat. 1100 ada. 1800 tak ada. Okay, ni bulat. Okay. Okay. Ni tak ada bulat. Yang ni bulat. Okay. Faham ke benda kita tengah buat ni? Nanti dia tanya dalam hati. Cikgu tengah buat apa? Ni bulat-bulat. Potong-potong. Bulat-bulat. Cikgu bulat sebab atas tak ada.
Okey, benda yang tak sama, benda yang tak tally, itulah penyebab dia kita punya bahasa ni tak sama dengan bank. Sebab dia sebenarnya macam ni tau. Apa sahaja yang kita record dekat dalam buku tunai ni, dekat dalam bank punya side je tau. Bank punya bahagian dengan bank punya bahagian should be kena sama dengan penyata bank sebenarnya. Tapi disebabkan ada beberapa isu, dia terlebih tolak lah, terlebih tambah lah, terlebih tolak lah. Tapi dekat dalam bank, cek tu belum bawa lagi. Logik lah biasanya macam kalau contoh kita ada bayar duit kepada seseorang. Contohlah kita bayar duit tu masa 31 hari bulan 10. Hari tu pula hari Sabtu. Kita bagi cek kan. Lepas tu orang tu nak bawa cek tu, tak ada idaknya petang tu dah pukul 8 malam dia nak bawa cek tu pergi bank. Mestilah hari minggu depannya dia bawa cek tu pergi bank. So bila minggu depan dah masuk bulan baru. Jadi cek tu tak sempat nak clear. Itulah penyebab kepada ketidaksamaan, ketidaktalian. Faham kan? Okay, alright, so dah siap, dah compare. Okay, jom kita nak masuk. Okay, yang ni adalah isi template. Okay, so nak untuk isi template ni, okay, sekarang ni kita nak tutup kita punya buku tunai tau. Okay, so dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Telian tu apa? Telian tu apa? Mana telian? Mana ada telian? Awak ni. Mana ada? Pelik-pelik. Tak ada telian. Okey. Jadi dekat sini, dengar betul-betul Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Okey, sekarang kita nak tutup tau untuk soalan 1 ni tau, mengemas ni. Bila nak tutup buku tunai, kita kena ambil maklumat daripada penyata bank. Okey, faham Faham Okey, sekali lagi. Kau tak dengar, kau siap Okey. Kalau kita nak tutup buku tunai, yang dikemas kini, kita kena ambil maklumat daripada penyata bank. Faham? Okey, jom kita masukkan. Okey, seram kan? Okey, so ni duit masuk, yang ni duit keluar. Okey. Okey. Alright, so now tengok sini. Yang ni kan duit masuk, yang ni duit keluar. Okey, kita kena follow penyata bank. Okey, dalam penyata bank kita ada dapat duit 410. Tapi buku kita belum record lagi 410, tak ada. So macam mana kita nak bagi buku kita sama, ada 410, tambahkan. Masuk sini 410. Gitu. Alamak, buku kita tak ada lah 410 ni. Okey, tambah, bagi sama. Masuk sini. Apa nama dia? Dividen. Okey, dah. Okey, betul. Okey, penyata bank kita ada bayar buku cek, kita ada bayar insurance. Okey, ada dua benda ni. Dalam bank, penyata bank kita dah keluar duit dah 15 dengan 350. Tapi buku kita tak ada lagi benda ni tau. Jadi macam mana nak bagi sama dengan bank? Kita pun kena tolak. Masuk sini 15, masuk sini 350. Salin je buku cek dan insurance. Okey, sampai sini dapat tak? Sampai sini dapat tak? Faham kan? Faham kan? Bateri cikgu tinggal 9, tinggal 8 je ni. Memang kritikal sangat ni. Kita kena tutup laju-laju. Okey, jom kita tutup. Jom kita tutup. Okey, mana lagi besar? Kiri ke kanan? Okey, cepat. Tolong cikgu laju-laju. Sama tak jawapan kita? Kiri dengan kanan. Okey, kiri berapa? Kanan berapa? Mana besar? Bagi cikgu nilai yang besar. Okey, kiri berapa tu? Berapa tu? Total je. Sama tak? Okey, berapakah? Tambah. Okey, 5, 2, 6, 6. Okey, yang ni sama juga. 5, 2, 6, 6. Okey, ni tolak ni. Okey, ayuh. Okey. Cepat. 5, 2, 6, 6. Tolak 3,300, tolak 15, tolak 350. Alamak, kesilapan cik dah ajar ke? Dah ajar dah awak. Minggu lepas dah ajar. Okey, berapa tu? Lambatlah Nah. Lambat ni. Hotan yang 1601. Betul
1601 Sony baki HP. Okey, baki HB carry forward. Yang ni kita orang buat kali ni tak tersilap kan? Okey kawan-kawan, mari kita judge jawapan Ci. Betul tak? Dia cakap 1601, betul ke? Dia cakap 1601, betul ke jawapan? Okey. Okey. 1601. Okey, yang ni carry forward. So, dia jadi baki bibi 1601. Okey. Turun bawah. Pindah sini. So, jadi debit kan? Kita tak sini debit. Baki debit di buku tunai dalam bracket dikemas kini. Okey, 1601. Korang, kalau korang risau tak sempat nak join sebab cikgu punya timing tak tentu tau. Tapi, as for now, Jumaat Sabtu Ahad biasa cikgu live lah. Jumaat Sabtu Ahad. Kalau hari-hari biasa, nanti nak dekat-dekat SPM, baru cikgu akan buat direct 2 minggu. Cikgu akan buat direct 2 minggu, insya-Allah. Okey, sebab cikgu dah buat 2 tahun dah. 2 tahun dah cikgu buat direct 2 minggu. Cuma tahun ni je cikgu buat extra awal sikit. Extra, cikgu rasa sebulan setengah awal. Gitu. Okey, so baki debit di buku tunai 1601. Okey, jom. Next kita buat, kita nak masukkan. Okey, tadi dengar betul-betul. Tadi, masa kita nak tutup buku tunai, kita ambil maklumat dari penyata bank. Sekarang, kita nak tutup penyata penyesuaian bank. Kita akan ambil maklumat daripada buku tunai pula. Okey, faham? Dapat tak? Okay, kalau dapat cuba repeat balik cikgu cakap apa tadi. Cepat. Kalau faham cuba repeat balik cikgu cakap apa. Mana tadi? Kalau kita nak tutup buku tunai, sekali lagi Kalau kita nak tutup buku tunai, kita akan ambil maklumat daripada penyata bank. Okey. Sekarang, kalau kita nak tutup penyata penyesuaian bank, kita akan ambil maklumat daripada buku tunai. Dia cross. Buku tunai ambil yang bulat-bulat dekat PB. Betul. 2 bintang dekat IE. Yang laju dia type. InsyaAllah kalau keluar soalan ni, IE dapat full mark kan? Betul tak IE? Okey, betul tak? InsyaAllah, amin. Okey, dah. Okey, jom. Okey, now kita nak tutup ya. Kita nak tutup kita punya C dengan D ni. Okey, naik balik dekat punya buku tunai. Okey. Dekat dalam buku tunai ni, dekat bahagian kredit ada 2, bahagian debit ada 1. Okey. Dalam buku tunai, kita ada dapat duit daripada perniagaan DJJ 4155. Kita ada dapat duit 4155. Tapi, dekat dalam penyata bank 4155 tu tak wujud. Jadi, macam mana kita kena pastikan 4155 ni hilang daripada buku tunai kita? Kita nak keluarkan dia. Pindah sebelah. Kelab persatuan cikgu tak cover lagi. Alamak, macam ni dia tahu ni. Astaghfirullahaladzim. Cikgu baru nak diam-diam je. Okay, so 4155. Kita nak hilangkan dia daripada buku tunai tau. So, macam mana cara dia? Pindahkan sebelah. Kita nak hilangkan dia. Sebab dalam penyata bank tak ada. So, bila pindah sebelah, tengok ni. Dia duduk kat rumah apa ni? Rumah plus ke rumah minus? Rumah plus ke rumah minus? Minus. Ambil 4155. Parking dekat minus. Depan ni lantak lah. Depan ni tak payah terfikir. Tak payah tengok. Parking je dekat minus. So, kita masuk 4155. Dapat tak? Okay, so nama dia apa? Salin balik je. 4155 tu apa benda? Perniagaan DJJ. Perniagaan DJJ. Okay. Lepas tu naik atas balik. Naik balik. Okay.
Dalam buku tunai kan, dalam buku tunai kita ada bayar duit dekat ni BTech Enterprise dengan bayar gaji. Tapi pekerja kita ni tak bawa cek ni pergi bank lagi tau. Jadi bank tak tahu pun kita nak bayar apa. Tak tahu pun. So, dalam penyata bank kosong. Macam mana kita nak pastikan cek number ni untuk dua nombor ni juga hilang daripada akaun kita? Dia hilang sementara je, sekejap je. Macam mana caranya? Pindah sebelah dulu. Untuk sementara je, sekejap je. Bulan depan dia keluar balik kat sini. Macam tu. So, pindah sebelah. Sebelah ni rumah apa? Simbol apa ni? Plus. Ambil 2210 1008. Parking kat plus. Macam tu. Dapat tak? Okey, 2210 dengan 1800. Ada BTech dan ada gaji. Gitu. Dapat? Okey, sekarang dah settle dah. Buku tunai pun dah habis. Penyata bank pun dah habis. Pindah, tutup lah. Okey, berapa total ni? Pindah kanan. So, dia ada satu je kan? Oh, kalau ada satu, pindah je lah sebelah. Paling ujung je. Terus 4155 dalam bracket. Okey. Gitu. Kan, cik kan? Okey, berapa total ni? Pindah sebelah. 4010 tak? Ni 10. 2, 3, 4, 40. Okey. Ya, betul. Okey, so 1601 tambah tolak. Okey. Baru faham. Selama ni blur juga. Blur PPB. Ni kalau dah faham, kena full mark ni. Kan? Betul tak? Okey, tambah. Asal tolak. Okay, cepat. Tinggal 7%. Dia dah nazak sangat dah ni. Tak sabar nak tengok cikgu ajar Kelab Persatuan. Biasa Kelab Persatuan ujung-ujung bang. Ujung-ujung bang. Kalau biasa buat latihan tu dalam sejam setengah macam gitu kan. Tiba-tiba time live 3 jam nak. 3 jam tak habis. Okey. Cuba kira kat sini berapa. Cikgu kalau sempat boleh tolong ajar kesilapan. Kesilapan yang ini ke? Ke pembetulan kesilapan? Kos pengeluaran cikgu. Kos pengeluaran senang. Oh, yang atas. Okey, kejap. Ada yang masuk lambat tadi kan? Siapa masuk lambat tadi? Siapa masuk lambat tadi? Baik mengaku. 1456. Positif ke negatif? Positif kan? Senang guna cikgu punya lagu. Dalam exam, nyanyi dalam hati je ya kak? Jangan keluar pula. Risau. Zira sebelah dia positif kan? Positif kan? Kalau positif, dia baki debit ke baki kredit? Yes, siap. Cik dah boleh tidur. Bye. 1456 positif ke negatif? Tambah, tolak. Dapat positif. Kalau positif, baki debit ke baki kredit? Baki kredit. Macam mana tahu baki kredit? Jangan tengok yang belakang ni. Tengok dekat sini, atas ni. Kalau positif, dia duduk kat mana? Kredit. So, baki kredit. Kalau dia negatif, duduk dekat debit. So, baki debit. Sebab apa cikgu tak galakkan awak tengok yang kat sini? Sebab bukan semua soalan dia bagi debit, kredit kat sini. Bagi debit, kredit kat sini. Gitu. Faham? Okey. Dapat tak? Okey, saya dapat 1456. Yeay, betul. 2 bintang setengah untuk semua. Okey, kalau cikgu nak repeat dekat yang ni, cikgu nak ulang dekat maklumat tambahan ni. Siapa yang dah faham, minta keluar ya. Minta live dulu. Okey. Siapa yang nak dekat cikgu nak recap kat sini? Ada tak yang nak cikgu recap kat sini? Siapa yang confused lagi? Nak pembetulan kesilapan tu kan, nak duduk dekat debit ke, nak duduk kat kredit ke, yang kesilapan buku tunai tu. Okey, boleh balik rumah dah setelah pindah rumah Cik Kakin. Sila jemput untuk live. jemput untuk tidur. Okey, si korang ngantuk kan? Si korang ngantuk. Jemput ya. Okey, ada lagi tak kat sini yang maklumat tambahan ni masih ada isu?
Ada tak? Kalau ada dalam lebih kurang 3 orang, baru cikgu repeat. Kalau dalam lebih kurang 3 orang, cikgu pasang caja. Cikgu pasang caja. Ya Allah, nak kena cari caja pula. Alah. Okay, cepat. Sepatutnya cikgu lah sampai pukul 10, 11.30 je tadi tau. Patutnya cikgu lah sampai 11.30 je. Okay, kita orang ada berlima ni cikgu. Oh, Hana seorang ada 5 orang kat situ. Faham? Okay, kalau nak fahamkan soalan kat sini, kalau nak fahamkan pembetulan kesilapan tu, cikgu ajar guna aktiviti. Boleh tak? Cikgu tak guna soalan. Cikgu tak guna soalan ni. Okay, cikgu tak guna soalan. Cikgu guna aktiviti, boleh tak? Sebab aktiviti tu lagi senang nak faham, lagi senang nak nampak. Kejap, bagi cikgu. Okay. Okay, bye Ci. Selamat malam, sweet dream. Okay, cikgu explain us a little bit. Bagi cikgu cari soalan cikgu dulu. Okay, korang, kelas kita dah habis ya. Siapa yang nak stay, jemput stay. Siapa yang nak left, jemput left. Selamat malam, bye. Okay, thank you so much siapa yang join live kita. Sekejap cikgu cari kat mana. Okay. Form 5. Banyak sangat, pening kepala. Sabar ya. Form 5. Okay. So, kiranya dah habis lah kan cikgu? Ya awak. Dah habis. Jemput ya. Cikgu nak tunjuk dekat siapa ni tadi? Nama? Siapa tadi? Yang nak dekat pembetulan, yang dekat kesilapan tadi? Cikgu ajar yang dekat kesilapan tu. Macam mana nak tentukan kesilapan dia je. Siapa yang nak left, jemput ya. Jemput tidur. Jemput makan malam. Sebab itu cikgu dah explain dah macam mana nak tentukan dia punya ni. Chat belum dikumpulkan. Okay, sila. Jangan scroll TikTok lagi Tak payah nak scroll TikTok lagi dah. Okay, lepas tu tidur lah. Tidur. Okay. Alright, siapa yang nak yang pembetulan kesilapan tadi? Siapa? Hana Hana ada lagi tak? Ke dia dah left? Dia yang suruh ajar, dia yang left. Okay, cepat. Cuba hadirkan diri kejap. Hari tu kita dah buat dah yang aktiviti ni. Saya. Okay, China. Okay, so untuk mana-mana soalan, tadi awak sempat tak go through yang Tarchi tadi? Jadi cikgu ada share pasal Tarchi. Yang dekat additional information ni je tau. Cikgu nak highlight kat atas ni. Okay, macam biasa, cikgu nak tunjukkan awak, tak baik fitnah. Cikgu nak tunjukkan dengan awak, bila ada kesilapan terlebih ke kurang catat, macam mana nak solvekan dia. Okay, perasan tak cikgu ada highlight warna merah ni Okay, warna merah ni, plus C minus D. C tu awak ingatlah yang belakang tu kan. Yang D tu awak ingatlah yang belakang tu. Okay, yang atas ni dia baki di buku tunai. Yang ni macam biasa. Bawah dia baki di penyata bank. Yang ni macam biasa. Cikgu just nak tunjukkan macam mana you nak tentukan plus ke minus. Okay, cara dia gini. Okay, pertama sekali. Bismillah. Okay, Hana dan lain-lain. Kalau buku tunai, plus minus dekat mana? Cikgu nak tahu dulu. Dah 5%. Sabar. Okay, tentukan dulu. Kalau buku tunai, plus minus dekat mana? Alamak, tak sampai. Macam mana? Nampak tak? Saya ingat sikit. Oops. Okay. Okay, plus dekat debit, minus dekat kredit ya. Okay, so sini plus, yang ni minus. Penyata bank terbalik. Kredit plus, debit minus. Okay, thank you. Okay, antara buku tunai dengan penyata bank, nilai mana yang lebih tepat?
Beza lengkapan dengan alatan pejabat. Alatan pejabat, komputer, laptop, scanner, printer. Kalau lengkapan ni benda yang melekat kat dinding. Aircon, kipas, lampu. Kalau lengkapan dan lekapan dia duduk dalam sekali. Kalau lengkapan lebih kurang macam peti sejuk, TV, radio, water filter. Dapat tak? Okay. Dapat ke? Alright, okay. So sekarang ni, buku tunai dengan penyata bank, siapa yang lebih tepat? Sama-sama. Buku tunai dengan penyata bank, siapa yang lebih tepat? Siapa yang lebih betul? Anggap je penyata bank ni perempuan. Wah, kelakar lah. Anggap je penyata bank ni perempuan. Bagus, perempuan tak pernah salah macam gitu ke? Lain macam. Okay, penyata bank lebih betul. Kalau buku tunai, dia kena follow penyata bank. Okay, situasi ni, penyata bank kita 210. Tapi buku tunai kita lebih catat ke kurang catat? Cuba tengok sini, 120 ni. Cikgu tanda pakai warna purple lah. Cuba tengok dalam buku kita. Lebih catat ke kurang catat? Ini benchmarking kita. Kita kena follow penyata bank. Okay, cikgu pergi slow-slow. Cikgu pergi slow-slow. Dalam buku kita lebih catat ke kurang catat? Kurang catat berapa? Kurang berapa? Okay, kurang. Okay, kurang berapa? 90. Okay, dengar lagu ni sama-sama ya. Lepas tu korang ulang sendiri tau. Okay. Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Okay. Kalau kurang catat, duduk sama-sama dengan nilai tu. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Tak kisahlah jiran awak siapa pun. Okay. Dapat Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Sebab apa dia kena duduk sama-sama? Sebab dia nak pastikan dia punya total dia akan dapat 210 semula. Seperti jawapan di bawah. Dia akan tally. Okay, faham? Pindah rumah jiran. Tersedak budak tu. Kelakar betul je sekarang ya. Cikgu tak tahulah pula tu sekelakar itu ya. Okay, faham? Jadi kalau dia kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Okay, cuba repeat masing-masing. Cuba repeat. Cikgu nak korang type supaya benda tu keluar daripada tangan korang sendiri. Benda tu keluar daripada otak korang sendiri. Sekali lagi. Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Okay, cepat. Jangan tengok orang lain. Orang lain lantak dia lah. Dia ingat lah. Tak ingat lah. Okay. Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Alright. News tu awak ingat sampai bila-bila. Okay. Jalan-jalan. Nanti sampai rumah dia orang dia tutup pintu. Dia tahu dia siapa. Okay, sekarang ni bila dia kata duduk dekat duduk sama-sama kan. Okay, lepas awak tengok simbol atas ni simbol apa? Simbol plus ke simbol minus? Atas ni simbol plus ke simbol minus? Simbol minus. Okay, kalau simbol minus dia akan masuk ke minus. Dia ada kesilapan buku tunai. Esok exam account? Awak form 4 ke form 5 ni? Ni form 5 tau. Masuk sini 70. Okey, dapat tak? Okey, dapat tak? Oops. Sama je cikgu kalau kaedah mula penyata bank atau mula baki buku tunai. Yang cikgu explain ni adalah untuk mula dengan buku tunai. Sebab kalau penyata bank dia reverse, dia terbalik. Dia punya plus dia pun dah jadi plus D, minus C, dia terbalik. Okey. Kalau dua-dua tu, okey awak biasakan satu je. Awak biasakan satu je.
Oh, faham. Okey, jom kita cuba lagi. Okey, cikgu nak kita try soalan contoh nombor 3. Contoh nombor 3. Okey, kita letak dulu plus minus supaya tak confuse. Plus, minus, plus. Tengok dalam buku kita. Okey, tengok dalam buku kita. Tak apa Hana, nanti next time cikgu try buat yang dengan penyata bank. Okey? So far setakat ini tak pernah lagi yang bermula dengan penyata bank. Tapi dulu pernah suatu ketika dulu. Tapi dah lama sangat. 2011 lah. 2015 kot. 15-16. Macam tu. Time tu dulu pernah keluar sekali. Tapi keluar trial je. SPM tak pernah. Okay. Tengok dekat dalam ni. Contoh 3. Buku kita dengan penyata bank. Penyata bank lebih betul. Buku kita 2,100. Buku bank 1,200. Buku kita lebih catat ke kurang catat? Yang dah lama tu takut dia timbul-timbul. Betul? Okey. Teringat itu cikgu 3-4 tahun lepas. Penyata penyesuaian bank bentuk ayat tak pernah keluar. Tapi nasib baik masa tu berat hati cikgu tu nak buat juga bentuk ayat. Sekali keluar esoknya. Memang rezeki lah. Okey. Alright, cepat yang ni. Buku kita, commission, lebih catat ke kurang catat ni? 2,100. Yang ni 1,200. Lebih catat ke kurang catat? Kalau lebih berapa? Kalau kurang berapa? Lebih berapa tu? Lebih 900. Okey, sekali lagi. Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. Okey, dapat? Kalau kurang catat, duduk sama-sama. Kalau lebih catat, pindah rumah jiran. So, dia akan duduk dekat debit. 900. Tengok duduk dekat rumah apa ni? Dia duduk dekat rumah mana ni? Rumah plus. Naik atas, parking dekat plus. Macam tu. Dia dekat rumah mana? Oh, minus. Parking dekat minus. Oh, dia dekat rumah mana? Dekat plus. Parking dekat plus. Macam tu. Dapat tak? Okey, ni pun sama juga. Kesilapan buku tunai juga. Okey, faham? Dapat tak Hana dan kawan-kawan? Hana dan kawan-kawan. Yes, betul. Masuk kat plus. Yes, betul. Masuk kat plus. Okey, jom. Cikgu nak tebuk soalan lain pula. Soalan lain ni, dia tadi duit keluar kan? Okey, sekarang kita nak pergi dekat bahagian duit plus pula. Okey, tapi cara dia sama je, Wak. Sama je cara je. Contoh 2. Ni cikgu dah buat plus C minus D dah buat. Buku tunai. Okey, ni. Duit masuk, duit keluar. Duit keluar, duit masuk. Mana betul? Ni. Okey, mana betul? Penyata bank. Okey, cuba tengok dalam buku kita 150. Penyata bank 510. So, buku kita lebih catat ke kurang catat? Okey, jom try. Check. Buku kita lebih catat ke kurang catat? Lebih catat ke kurang catat? Kurang berapa? Kurang berapa? Perempuan selalu betul. Betul. Yes. So, kalau dia kurang catat berapa tu? I need the amount. Okay, kurang catat berapa? 360? Betul tak? 45. 360 tak? Yes, 360. Okey, kalau kurang catat, duduk sama-sama. Okey, duduk diam-diam, duduk sama-sama, lantak lah. Sama je duduk tu. Okey, boleh duduk. Okey, so duduk dekat sama-sama. So, duduk sama-sama. So, sama-sama ni duduk kat rumah mana ni? Rumah plus. Parking dekat plus. 360.
kesilapan buku tunai. Okey, dah faham? Okey, dah faham Okey, satu lagi cikgu nak pick. Yang ni pula. Contoh 3. Yeay, dah pukul 12. Cikgu punya bateri naik 1% je. Okey, yang ni pula. Sama Cikgu try. Yang ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Yang ni betul. Okey. You all bagi tahu cikgu. Dia kurang catat ke lebih catat. Berapa. Nak duduk sama-sama ke nak pindah rumah jiran. Cikgu nak tahu sama ada dia akan masuk dekat plus C ke ataupun minus D. Okey, kita try. Plus C ke minus D? Korang fahamkan dulu tadi cikgu cakap apa? Tengok dulu, lebih ke kurang? Kalau kurang, duduk sama-sama. Kalau lebih, pindah rumah jiran. Okey. Dia lebih ke kurang? Dia lebih, betul. Sebab yang sebenar dia 455. Tapi buku kita lebih daripada dia. So, kalau lebih, pindah rumah jiran. So, kalau pindah rumah jiran, tengok simbol apa? So, nak masuk kat plus C ke minus D? The answer is plus C ke minus D? Dia masuk kat plus C ke minus D? Tengok simbol kat mana? Plus C ke minus D? Minus. Minus D. Gitu. Apa ni Wawa? Botan gang. Okey, dapat. Okey, dapat. Okey, dah faham ya? Ke nak try lagi? Yang ni cikgu ada sambungan contoh tapi yang ni combine. Yang ni banyak. Yang ni ada banyak contoh. Okey, ke dah faham dah? Kalau dah faham, kita nak stop. Kalau dah faham, kita nak stop. Mesti korang ngantuk kan? Okey, boleh? Dah faham ke? Dah faham ke? Setakat ni dah boleh dapat? Dah okey? Okay, no problem. Okay, hopefully korang faham ya. Hopefully korang dapat sesuatu. Okay, cikgu tak masuk ni lah. Sebab dah faham kan? Dah dapat kan? Dah boleh try masuk kat plus C ke minus D kan? Okay, yang ni tak bawa. Okay, Alhamdulillah. Alright, so cikgu stop dulu dekat live kita sekarang pukul 12. Sudah pukul 12. Jom kita tidur. Okay, thank you so much siapa yang dah join live cikgu. InsyaAllah esok malam kalau tak ada apa-apa aram melintang, kita jumpa besok malam. Okay, esok cikgu habis pukul berapa 10, 9, 10.30. Kita jumpa pukul 11 kot insyaAllah. Okay, boleh full mark dah Hana. Betul. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Sweet dream semua. Thank you Wawa. Thank you Fira. Siapa yang join lagi ni Thank you Hana. Thank you Pistachio. Thank you Chi. Selamat malam semua. Bye. Assalamualaikum. Sweet dream. Da 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 da. Da 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 da.